Disebabkan tahi mata je, solat kita boleh jadi tidak sah. Bayangkan bila kita bangun daripada tidur, kemudian kita ambil wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, kita nampak macam semuanya dah perfect. Tapi pada hakikatnya wuduk kita boleh jadi belum sah. Sebab apa? Sebab tahi mata. Ramai sebenarnya yang terlepas pandang perkara ni ketika ambil wuduk. Tahi mata yang dah mengeras boleh menjadi sesuatu yang menghalang air daripada sampai ke kulit. Kalau tak mata tu lembik macam mana? Kalau lembek tak apa, tahi mata yang lembek tu air masih lagi boleh menyerap. Dalam kitab Majmu' disebutkan bahawa membersihkan kedua-dua mata hukumnya sunat jika tidak ada kotoran yang menghalang air. Tetapi kalau terdapat kotoran yang menghalang air daripada sampai ke bahagian tersebut, maka membersihkannya menjadi wajib. Jadi sebab tu selepas kita bangun daripada tidur, perhatikan betul-betul dan bersihkan dulu bahagian mata supaya tak ada sesuatu yang menghalang air daripada sampai ke kulit ketika berwuduk. Tu over sangat tu, jangan sampai macam tu. Biasa-biasa sudahlah. Nampak kecil kan? Ya, memang nampak kecil pun. Jangan terlepas pandang. Jom tekan button follow. Jom infak masjid. RM5 tak apa boleh tekan link di bio.